Hello, Assalamualaikum gang. Kembali lagi dengan aku Nomura. Okay gang, jadi pada video kita kali ini dekat video kita yang sebelum ni Harik ada komen yang pasal nak farming biscuit apa semua tu kan. Rasanya Harik cakap dekat belah kanan atas. So Nomura rasa dekat ni yang ni Harik rasa yang ni ke tempat farming biscuit farming biscuit. Rasanya yang ni. Lepas tu Harik ada cakap juga masa tu tak ada lagi tempat tu dekat video kita yang sebelum ni sebab Nomura punya Nomura punya level castle Nomura rendah kan. So Nomura tak dapat nak unlock lagi tempat dia. So kalau Red, kalau betul lah ni tempat dia, boleh komen dekat bawah EV only sekali dekat mana tempat nak farming biscuit dekat ni kingdom ni. So apa yang Nomura dah unlock yang ni lah kan. Tapi ni rasa ni tempat farming topping kan, bukan tempat farming biscuit. So Nomura mungkin tersalah lagi Harid minta maaf Harid Nomura memang bongok sikit. So minta maaf Harid So rasanya bukan juga tempat yang Harid maksudkan, rasanya bukan tempat ni. So rasanya lagi satu tempat yang Harid maksudkan tu adalah dekat belah atas ni. Jap. So rasanya yang Harid maksudkan tu belah sini kot rasanya. Rasanya yang Harid maksudkan tu mungkin belah-belah atas ni sebab Nomura pun tak habis buka lagi tempat ni. Rasanya dekat belah-belah sini lah guys. Tapi ni rasa tempat ni expand Wilmin Garden, ni tempat Wilmin Garden Tapi tak tahu lah. Rasanya betul lah kot apa yang Harid cakap kan. Rasanya belah-belah atas tadi tu kan. Macam pelik pula. So Harid, Nomura rasa yang ni lah kot. Yang ni. Tapi ni bila tengok balik tempat farming topping kan. Nomura tahu bukan salah Harid. Salah Nomura sebab Nomura yang tak tahu mana tempatnya. So, tak apa. Oh dear. Tapi itulah. Nomura pun pening juga. Tapi tak apa Harid. Okey je. Alah, Nomura pun sebenarnya biskut tu Nomura okey je. Tak payah. Itu saranan daripada Harid kan. So suggestion daripada Harid sebab Harid perasan Nomura punya biskut pun tak power lagi kan. So Harid recommend farming biskut apa semua. Tapi tak apa Red, it's okay Red. Terima kasih Red dah suggest apa semua. Nomura tak adalah nak bagi cookie Nomura OP gila-gila ke. Tak je lah juga kan. Tapi nanti biskut tu last lah. Dia macam artifact Genshin lah tu biskut tu. So sekarang ni dah nak pukul 11. Nomura tunggu sekarang. Sebenarnya Nomura sekarang tengah tunggu pukul 11 ni sebab dia reset apa semua kan. Kalau korang boleh tengok tu energy semua nak penuh lah tu. Terutamanya yang ni lah, yang tertekan pula. Terutamanya yang stamina jelly ni dah nak penuh dah. Yang juicy stamina jelly belum lagi. Yang ni lambat sikit. So Nomura tengah tunggu pukul 11 supaya boleh ni lah farming kita punya diamond apa semua. Kita boleh farming pool apa semua kan. So nanti Nomura akan buat video kita pull cookie. So sekarang ni Nomura tengah nak tahan tangan Nomura daripada gatal daripada nak gacha tu kan. So Nomura tengah bersabar dan jangan gacha lu kan. Diamond dah cukup 3000, simpan lu skui jangan nak terus gacha apa semua. So nanti kita akan buat video, kita akan gacha lah So far progress Nomura okey. Nomura pun ada juga dapat Soul Prisma untuk Holy Berry Cookie. Nomura dapat Soul Prisma Holy Berry Cookie tu dah 9 dah. Nomura dapat dekat ni. Kalau tak silap Nomura dekat event yang event Holy Berry tu. Mana? Ni yang chest of trophies ni. Nomura dapat dapat Holy Berry Cookie Soul Prisma dekat sini. Nomura dapat 5 lah kan. Dia tak ada cakap dapat 1 ke 2 tak, memang dia bagi 5. Nomura dapat yelah sekali lah sebab tu Nomura ada 9 kan. Kalau 2 kali dah 10 dah kan. So Nomura ada juga dapat Holy Berry Cookie dekat daripada event ni. Nomura ada dapat tau Holy Berry Cookie So sebab tu dekat sini korang boleh tengok Holy Berry Cookie Nomura dah 1 star. Lepas tu ada dia punya Soul Stone dah 10 guys So Nomura dapat juga daripada event tu. So untuk bahagian treasure Nomura ni lah bahagian treasure Nomura. Tak ada apa yang gempak sangat pun bahagian treasure ni. Nomura adalah juga dia bahagian treasure ni kena baca lah kan apa function treasure ni apa semua kan. Nomura ada baca. So setiap kali lawan enemy ke Nomura pakai yang sesuai lah ataupun mana yang Nomura rasa Nomura nak pakai kan. So tak sama ada yang tambah crit damage ke crit rate ke, yang boleh increase attack ke dekat 5 cookie ke kan. So so far so good progress Nomura. Rasanya ada ni tempat yang Harik cakap yang yang tempat farming biscuit tu, cuma Nomura je yang bongok sikit kan. So minta maaf Harik Nomura minta maaf Harik So harap-harap Harik je. Tak apa kita lelek lu kan. Ini cantik castle ni. Vibrant Holy Berry Castle, Solemn Dark Cocoa Castle, Dazzling Golden Cheese Castle, Castle of Tricky
trickery. Tapi Nomura lagi suka yang castle yang ni lah, Solemn Dark Coco Castle ni. Nomura minat yang castle yang Dark Coco punya ni. So kita kena apa ni, clear dark mode stage 13 10 to obtain per ba. Dark mode. Kena settle dark mode stage 13 bye. Bapa ni lama lagi nak dapat ni, tapi boleh nanti Nomura belilah yang ni. Nomura nak yang ni. So buat masa sekarang kita pakai je Cookie Castle yang standard punya, yang biasa je. So Okay, lagi 2 minit aku 11. So rasanya Nomura boleh end dah lah kot video ni. Sebab Nomura pun tak nak buat video ni panjang-panjang. Sebab kita kan post video setiap hari kan. So walaupun tak ada edit. So damn. So jumpa korang pada next video. Dan take care Evi, Syah, Irfan, Harid, Pajoli apa semua kan. Siapa lagi Uwais. Lepas tu yang itulah subscriber lain yang gambar Zoro hari tu, yang gambar tulisan warna oren ni. Nomura tak ingat nama dia, minta maaf. So harap-harap korang semua yang subscribe Nomura, yang tengok video Nomura, semoga korang sihat, jaga diri baik-baik dan dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Jumpa korang pada next video dan bye-bye. Assalamualaikum. Gerak dulu Papa Roger. Peace yo. Jumpa korang pada next video. Bye-bye guys.